Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Apa khabar? Pada hari ini saya akan sharekan markah untuk soalan bahagian akidah tajuk pengertian. Setiap tahun lembaga akan mengeluarkan soalan pengertian pada tajuk Asmaul Husna, iaitu soalan pada pengertian Al-Muntaqim ataupun Al-Raqib ataupun Al-Syahid ataupun soalan Al-Jabar. Jadi anak-anak, macam mana nak dapatkan markah pada soalan pengertian ini? Tekniknya ialah anak-anak jangan sesekali lupa mulakan jawapan dengan nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha. Jangan lupa 7 patah perkataan ini. Ustazah ulang. Nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha. Contohnya, soalan pada pengertian Al-Muntaqim. Apa pengertian Al-Muntaqim? Jadi anak-anak kena jawab nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha pemberi balas kepada semua orang yang melampaui batas. Anak-anak kalau tidak buat, mulakan dengan teknik nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha, tidak akan dapat markah. Kalau anak-anak jawab Allah Maha pembalas sahaja pun kosong markah. Jadi, kenapa mesti ada perkataan Maha? Kerana itulah yang membezakan antara Allah Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Okey anak-anak, dapat semua tips ni? Anak-anak calon SPM tahun ni, harapan saya agar anak-anak jangan lupa sentiasa berdoa kepada Allah ya, setelah kita berusaha, berikhtiar, dan sekarang ni masa untuk kita bertawakal. Jadi bersalah harapan saya, gunakan tips-tips yang dikongsikan oleh guru-guru yang mahir dan pakar dalam bidang masing-masing ini supaya anak-anak mendapat skor A+ dalam SPM nanti. Bitaufiq wa najah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.